What is it that you want to perbaiki? Tolong orang susah. Bila ada orang minta makan ke apa, kita mai venue. Itu satu, at least saya puas hati, saya dapat tolong orang lebih susah pada saya. I very happy about that. Selamat menonton ya guys. Apa khabar semua? Kak Long berharap semuanya sihat-sihat belaka. Kita kembali lagi. Sentuhan kasih yang dibawakan oleh The Tag Team berjumpa lagi dengan lagi satu keluarga tau. Betul tu Kak Lala. Hari ini sentuhan kasih bakal menjelam kehidupan keluarga Encik Zaki. Terima kasih Encik Yahya kerana memberikan sokongan kepada sentuhan kasih ini. Kami daripada The Tag Team berharap apa yang dipaparkan pada hari ini akan menjadi iktibar untuk kehidupan kita seharian. Mari kita jumpa Abang Parker dan Kak Noi. Yuk. Terima kasih Kak Long dengan Kak Lala. Tapi sekarang ni kita mengambil tugasan mereka untuk mengenali lebih rapat dengan Encik Zaki. Tapi kami juga mengundang tetamu iaitu Endang. Apa khabar Endang? Baik, Alhamdulillah. Jadi sekarang sibuk dengan projek apa? Okey, sebenarnya Endang tengah sibuk dalam mengendalikan penggambaran bersama Channel 5 iaitu Provokatif. Dan selain itu, Endang juga bekerja sebagai penyanyi. Tapi apa pun, hari ini yang penting, Endang di sini bersama kumpulan Tag Team untuk mengenali Encik Zaki. Silakan. Saya bersama dengan Encik Zaki hari ini. Thank you for having us. Saya nak bertanya, bagaimana Encik Zaki sampai ke kondisi seperti ini? Betul-betul saya boleh jalan sikit actually. Changi Bay Hospital operate saya. After 7 months, dia cakap something wrong. 6 skru, 1 ternaik. Dia cakap, you see your screw 1 go up already. You need to do one more time. Then cut here behind. Jadi Encik Zaki mengalami sakit tulang belakang. Encik Zaki bergerak dengan menggunakan kereta elektrik. One of the Muslim doctor down there, he said, your one side no more function, you know. Saya Dr. Alim, I think, the Changi Hospital. Itu pasal selalu saya kena choke. Jadi selepas you punya surgery, apa ada challenges that you face? Saya bawa kereta ni merayap lah. Merayap kena pergi poliklinik, Changi Hospital, follow up, check up. Pas baik saya nampak ambil tu macam washing machine, orang nampak potong daripada wire. Kadang-kadang kipas angin. I notice you ada banyak jam-jam. Interested in the jam ke? You collect them to repair? Saya ni semua saya belajar sikit-sikit lah. Oh, your situation macam ni kan, is there tak macam ada badan-badan organisasi yang membantu? MSF, 1 bulan 460. So Muiz give me 330. I duduk prison masuk 2010, keluar 2014. So saya angkat sumpah no more prison. Cik Zaki ada berapa ramai anak-anak? 2. Oh, ada cucu? Ada 2. Selalu jugalah jumpa cucu lah. Tak ada, kadang-kadang dia datang. Pasal dia memang sebab bawa dia orang pergi jadi Hindu. Kau mikir sikit problem. Apakah harapan Cik Zaki macam moving forward? What keeps you going every day? Every day, one day I have to pass one day. No choice. Cik Zaki aktif dengan Bakat Balai Rakyat? You volunteer ke apa-apa ke? Saya volunteer PAP sama dulu kerja library lagi. COVID time saya safe entry kat Bedok Interchange. So baguslah hearing that you are still very active, selalu keluar, jumpa kawan-kawan semua kan? Ada tak kata-kata bagi mereka yang sama kondisi seperti Cik Zaki? Apa yang sudah jadi. Saya kira apa kadar. Satu hari kita mesti nak jalan kita punya harian kita. Ke depan tetap diteruskan? Tetap diteruskan. Jangan takut saya dah gini tak boleh fikir apa-apa. Mesti mau cuba lagi. You can make it. Pasal apa, banyak orang saya tengok kena sikit itu tak boleh bikin. Betul-betul tak boleh bikin. Jalan betul mesti dapat yang betul. Itu satu saya dah percaya. Dia rezeki awak. Rezeki saya. Tak boleh elak dia. Lagi awak tamak, sikit lagi ada problem waiting for you. Since I come out from prison, 2 years saya suffer, tak ada kerja, tak ada apa, duduk je. Bini saya pun sedang sakit. Saya fikir macam mana mau survive. Kalau saya duduk sini, fikir lama. Kira kena usaha lah. You put in effort. Ya. Sampai sekarang, saya keluar penjara sudah 11 tahun. Kadang-kadang saya fikir, what I'm doing, saya tak ada dalam dunia awak, saya dalam dunia saya. Cannot compare you and me already. Saya dah lain macam soal wheelchair man. Many things I have to think. I cannot depend on anybody. Apa yang dia kasih bantu itu dia kasih, kita ambil je. So how do you manage dengan perubatan you? Hospital kasih free semua. Ubat darah tinggi, kolesterol. Habis tu every 6 months follow up cancer center. What is it that you want to perbaiki? Tolong orang susah. Bila ada orang minta makan ke apa, kita mai venue. Itu satu, at least saya puas hati saya dapat tolong orang lebih susah pada saya. I very happy about that. Sampai sekarang Allah tak putuskan sampai rezeki.
He still give it to me. Sering membantu orang, rezeki masuk tak sangka-sangka. Right? I give, then he never let go my hand still. Allah still holding me, I know. Yeah. So I never scare anything already. So Encik Zaki ni actually Hindu convert you are a convert to Islam. Ada tak anything that when you're alone, right, kasi you nangis tu? Atau like very very sad? Wife, third wife. Dia paling sayang saya. Saya dulu prison total 12 years, he never miss one time also. Tiap-tiap bulan mesti datang tengok. Terima kasih kerana berkongsi dengan kami Thank you. tentang kehidupan Cik Zaki. Semoga Cik Zaki sentiasa diberi kesihatan dan teruskan perjuangan Cik Zaki lah. Kak Long perasankan orang-orang yang susah ni, dia perlukan semangat untuk sentiasa tersenyum. Walaupun dia dalam kesusahan, dia tak menyusahkan orang, nombor satu. Dan kedua, dia tetapkan senyum aja. Dia adalah satu pembuka mata bagi saya kerana dalam apa kondisi sekalipun, beliau teruskan perjuangannya dan itu adalah semangat yang sepatutnya kita terapkan dalam diri masing-masing. Apa yang Lala hadapi tak setahap Encik Zaki. Jadi ini macam reminder kalau Lala face any problem, continue mencari jalan keluar. Ingatkan ni semua cubaan daripada Allah. Cik Zaki dalam banyak kesusahan tetapi he takes in effort untuk menolong orang lain. He macam fikir what should he do to help other people sebab untuk dia, okay, aku tolong orang sekarang, insyaAllah Allah akan aturkan aku, he will take care of me also. It really touch my heart lah. So I need to have more of macam gitunya mentality in my life lah. He say about that he's being a convert. Actually dia convert dulu. Dan his late wife convert. Ada some children who is still belum convert lagi. So that actually dia ada some challenges family punya relationship. Belakang senyumannya tu ada dia punya kesedihan lah. Kami sekarang sini bersama Encik Yahya, seorang individu yang banyak berpengalaman dalam aktiviti-aktiviti sukarelawan. Boleh Encik Yahya terangkan sedikit tentang case study ini? Kita telah melihat dengan lebih dekat lagi tentang keadaan rumahnya, keadaan fizikalnya dan juga tentang bagaimana beliau mengarungi kehidupan, banyak cabaran yang beliau hadapi dan daripada cabaran-cabaran itu juga kita boleh jadikan sebagai satu iktibar bagi diri kita. Sudah berapa lama Encik Yahya berkecimpung dalam aktiviti-aktiviti sukarelawan? Saya berkecimpung lama benar tu, sejak lepas sekolah. Persatuan Rakyat saja, iaitu di grassroots sudah 40 tahun. Dan kemudiannya terlibat dengan badan-badan lain seperti Badan Budaya, di Majlis Pusat, Mesra. Dan antaranya adalah tabung amal Aidilfitri mempunyai 3,000 pemohon dulu sampai 3,600 pun pernah sebelum Covid. Apakah posisi Cik Yahya di TAA? Saya selaku pengurus besar di TAA, menguruskan segala strategik di TAA dan juga memastikan bahawa wang yang kami kumpulkan itu mencukupi untuk diagihkan. Apakah kepuasan yang Cik Yahya raih? Saya rasa kekuatan saya adalah daripada mereka dan mereka memberikan saya begitu kekuatan untuk meneruskan kegiatan ini. Bila kita mengenal simpati, kita juga mengenal apa artinya ihsan. Apakah harapan Cik Yahya dan apa Cik Yahya rasa yang boleh diperbaiki? Pada umur ini, saya rasa yang apa saya dapat lakukan ialah untuk menarik lebih ramai golongan muda untuk berserta dengan kami supaya saya dapat menurunkan sedikit sebanyak ilmu yang saya ada ataupun menunjuk ajar untuk berbakti kepada masyarakat. Terima kasih Cik Yahya atas peluang ini. Baik, saya juga begitu. Terima kasih atas tag team yang bersama-sama dengan pihak kami untuk menjayakan episod ini. Dan juga saya rasa ini adalah sebahagian daripada apa yang kita mampu memberi kembali. Terus menonton Sentuhan Kasih setiap minggu kerana saya ada hadiah untuk anda semua. Kalau anda boleh menjawab soalan saya. Soalannya ialah, kalau anda tahu jawapannya, sila hantarkan kepada kami ya. Itu dia tadi kisah Encik Zaki. Semoga apa yang dipaparkan dapat memberi manfaat kepada kita bersama. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Endang dan juga Encik Yahya. Sehingga kita berjumpa lagi di episod akan datang Sentuhan Kasih yang dibawakan khas oleh The Tag Team. Terima kasih kerana menonton ya guys.